Enjoy! Masuk sea lain lah, masuk inland sea lah hari ni. Tu cuba slow. Kita mula dengan Al-Fatihah. Takut terfollow grup lain. So kena make sure distance antara kita tu just nice lah. Jadi kita ambil jalan yang hard. Saya pilih jalan yang hard. Cuma ada dua point. Kita kena mendaki. Maintain distance, safety, enjoy. RC off. Yang tu baru off. Tapi tak dapat lagi. Progres terusnya kita bercadang nak buat game untuk kanak-kanak. Dan untuk yang berminat pergi naik Sheraton. Memang laluan amat mencabar. Tapi driver semua insya-Allah mantap. Dah complete recovery course last year dah. So alhamdulillah semua sampai selamat. Pemandangan amat indah sekali. Best kali ni dapat naik Bukit Sheraton. Satu aktiviti yang bagus lah untuk mengenali kawan-kawan baru dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara komuniti Malaysia. Newbie friendly memang. Kalau first time rasa nak datang, inilah grup kena datang sekali. Kali ini amat menarik sekali sebab katanya 70 biji kereta. Sangat-sangat rancak lah sebab tadi kita makan dengan macam pesta makanan. Kemudian kita pergi ke pelbagai tempat insyaAllah. Jadi semoga semua selamat-selamat insyaAllah. Menarik, terbaik insyaAllah. Dan harap kita boleh buat selalu lah benda ni. Ini memang terbaik lah. So ni adalah first time saya berada di Inland Sea dengan bawa kereta sendiri. Selamat datang ke program MAQ pada hari ini Inland Sea Kembara 2025. Wow! Dengan ini kita akan mengajar korang semua macam mana how to handling turun curam. Sekarang berada di Bukit Sheraton. So kita akan menuruni bukit daripada atas ke bawah bersama Batman. So Batman. Ada mana dah lepas? Allah.
Laju lagi daripada orang tadi. Kita rasa dia pun laju sendiri. Ya ke? Tak ada gerak. Pengalaman pertama kami ni naik ke Bukit Panorama. Kami biasanya sampai pantai tu je. Tapi kali ni naik ke atas Bukit Panorama ni. Kita rasa teruja. Harap-harap jangan pisang. Ini sekarang kita menyaksikan kehebatan Kai. Driver beliau amat kental sekali. Ya, sedikit lagi 5 meter lagi. Okey, beliau telah sampai hampir sampai ke bawah. Hampir sampai ke bawah. Semua di bawah ni semua melepasi sama macam Kai ya. Okey, seterusnya satu kereta lagi. Di atas sana okey, beliau bersedia. Amat seram sekali. Okey, bertenang. Okey, slow straight ya. Okey, slow straight. Okey, nampaknya okey semua sekali. Alhamdulillah semua selamat turun dah. Cuma di atas joki ya power kata. Ini penting. Okey, beliau menuruni lagi. Okey, hampir separuh. Okey, sudah sampai. Tengok amat pantas sekali ya, begitu senang. Tiada apa-apa. Okey, seterusnya kereta nombor berapa? Banyak sangat nombor kereta pada hari ini. Sebab bila ikut laluan yang dah pasirnya dah mendak tu senang aja. Oh, yang tadi kereta acap. Aduh tu lah, menyesal kenapa tinggi dah. Panggil Jemi sini, anak 3. Fiz start duduk dekat Qatar ni Mei 2011. Asal Sabah, kerja di Qatar Shell. Razali, boleh panggil saya Safri ataupun Yi. Saya kat sini dah baru 3 tahun. Tapi first time masuk off-road ni. Setelah untuk buat acara ni, memang first time datang. Okay, nama saya Reza. Asal dari Perak. Saya ID. Atau dikenali Bol. Peristiwa, insyaAllah lepas ni kita balik sampah-sampah tu simpan di dalam. Sebab ini pengalaman saya 2 minggu kereta tersadai. YouTube FND Bakar. InsyaAllah ni masuklah nanti, insyaAllah. Nama saya Muhammad Ashraf bin Mustafa Kamal. Saya sudah 14 hari dekat Qatar. Amru Irfan Mustafa Kamal, selalu panggil Amru. Nama saya Salmardi. Tapi saya pun tak tahu orang nak panggil Cip, saya pun Cip je lah. Hakimi Ashraf, boleh panggil Kimi je. Pula panggil saya Has, saya bekerja di Katakul. Ya, Raihan. Sudah berada di sini sejak 4 tahun. Ahmad Hasanuddin bin Zainal Abidin, panggil Hasan je. Saya Zarif, umur ber-23, ayah Azman Yusof. Saya Leo Zahrin Morshidi. Saya baru je sini, 17 tahun. Apa yang saya nak pesan, sentiasalah support MAQ.
Mula dulu Invensis, lepas tu tukar ke Schneider, lepas tu tukar ke SP Oil and Gas. Alhamdulillah 2 tahun lepas join QatarEnergy LNG. Untuk rakan-rakan yang baru datang Doha, insyaAllah selamat perkenalan. Panggil saya Jirod. Saya join Januari 2007. Bismillah Ayub. Baru sampai bulan Jun, tapi tahun 2008. 14 hari juga. Satu flight, turun sama-sama. Kami menetap di Dukhan, Operation Engineering Dukhan, sama dengan Cip Salmardi. So saya volunteer jadi videographer untuk okey. Terima kasih. Buat masa ini sebenarnya saya tak nak announce saya dah berpindah ke Al-Khor sebab nanti takut orang datang ke Al-Khor. Bukan apa, saya bertugas di Jabatan Kecemasan. Jadi saya kalau boleh tak nak tengoklah orang datang jumpa saya di Kecemasan, melainkan kalau terpaksa. Saya lahir di Thailand. Lahir di sebelah Narathiwat. Tapi sebab mak ayah saya hijrah ke Malaysia masa saya kecil lagi lah, baby. Semua family semua dapat kerakyatan Malaysia lah. Naturalisasi, pemutihan. So nama pelakon tu sama, Zulkifli Muhammad Zain. Bentaya nama dia dalam watak Seri Mersing. So di Kelantan kan nama dia Paya. Walaupun saya asal Kok Diang. Yang tu. Yang tu saya pun tak nak habaq mai lebih-lebih yang tu lah. Pasal apa saya pun tak tahu. Tim Atok yang banyak buat kerja, terutama VP Imran. Okey, terima kasih semua. Hari-hari buat kerja. Terima kasih semua. Pengalaman agak seronok, naik bukit, turun bukit. Elak laut, pergi ke Tasik Garam. Seronok. Sungguh seronok hari ni. Beberapa kali lah. Nama Aidil daripada Lusail. Terima kasih MAQ kerana mengadakan Kembara 4Wheel 2025. Memang terbaik lah. Ada 70 kereta hari ni datang. Lepas tu semua pun kira semua member kita kenal dekat Qatar. Ada yang daripada Rukan, ada yang daripada Al-Khor, Doha, Wakra, ada yang daripada Mesaid. Terima kasih banyak-banyak MAQ dengan member-member semua yang dapat sudi datang untuk meriahkan majlis Kembara hari ini. Terima kasih. Nama saya Muhammad Syahid daripada Doha. Nama saya Dinesh. So ni first time kita join MAQ ni, datang Inland Sea buat trip. So far the experience was very nice and we are glad to be here. And I want to thank the organizing member for doing this trip, and I hope we can do more gathering like this. Alright, thank you. Hari ini punya program semua berjalan lancar. Tahniah kepada penganjur. I think the whole family enjoy lah trip ni. Terima kasih 4Wheel dan penganjur. MAQ. Dah lupa. Pengalaman kita betul lah. Alhamdulillah kita masuk ni, kita nak keluar. So harap-harapnya semuanya okey. Pengalaman kita memang rasa berbesar hati lah dapat join event-event macam ni. MAQ dengan MC PQ yang 4Wheel tu lah. InsyaAllah lepas ni kita balik dalam gelap. Ni satu pengalaman baru lah insyaAllah. Terima kasih banyak kepada semua penganjur insyaAllah. Thank you MAQ, terbaik. Memang terbaik lah. Okey. InsyaAllah. Mari, baik. InsyaAllah kalau dibuat lagi di masa akan datang, tahun depan kami akan join lagi. Kami datang ramai-ramai ke Panorama pada hari ini untuk celebrate Leo dan Leo dan Batman turun bukit macam ni, babe. Terbaik. Tapi saya Okey. Sebelum tertubuhnya MPCQ daripada klub camping biasa dan akhirnya tertubuh MPCQ, banyak kenangan manis
Kita dah buat road trip, personal road trip dengan ahli MPCQ pun ada. Macam-macam lah. Terima kasih. Berita tergempar dari padang pasir Sea Line. Sebuah insiden mencemaskan berlaku ketika konvoi menuju ke Tasik Garam. Sebuah Ford F1 Fremantle Raptor yang dipandu oleh Kapten Imran terkandas di pasir halus Sand Dune. Atok, pemandu Jeep Cherokee XJ yang digelar Nelang, tiba di lokasi dengan penuh keyakinan. Selepas 3 cubaan mendebarkan, akhirnya Ford Raptor berjaya ditarik keluar dari perangkap pasir. Sorakan bergema di padang pasir, membuktikan kekuatan dan ketahanan Jeep Cherokee milik Atok. Apa jadi tadi? Kita masuk ke tempat soft ground by mistake. It happened.